Prosedur inkuest Zara masih berjalan dan ia baru selesai 35%. Kita sudah masuk saksi kanak-kanak ke-17 dan ke-18 hari ini, dan kita akan update fakta kes baru dan bukti kes terbaru. KM, jutaan terima kasih. Kerana akhirnya anda tidak pernah nampak pun Zara terjun. Ini adalah satu signal bahawa teori terjun itu amat sukar dibuktikan. Teori jatuh daripada tingkat 3 dalam keadaan orang lain tidak nampak, ia amat sukar dibuktikan dalam mahkamah. Kalau orang lain tidur, warden semua tidur, makcik security pun tidak dengar apa-apa bunyi, tiba-tiba KM pun, orang paling awal bangun tidur dalam kalangan pelajar jam 3 pagi. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.